Latest dyno 235 horsepower 235 daripada asal 172. Untuk bahagian tepi pula, side mirror Sufi gunakan spoon, cermin spoon. Side lip Sufi gunakan OZK Thailand, sama macam front lip depan. Di belakang sama spek macam depan, 85 offset 35, tayar 235/40. Rear big brake kit. Biasa kalau kereta yang ada EPB, electric parking brake, mesti ada lagi satu kaliper, betul? Betul. Okey. Yang bagusnya untuk jenama InSpeed ni, dia ada built-in e-brake. Oh, dia sekali? Ya. Yeah. Okey, built-in e-brake ni bermakna EPB dah ada sekali. Sistem EPB dah ada sekali dalam big brake kit InSpeed ni. Sufi juga install original Michelin TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Oh, itu original Michelin ni? Original Michelin. Belakang masih standard, hanya install adjustable. Chamber, arm kit ke semua belum lagi, masih asal. Satu lagi ilmu untuk semua. Rear chamber belakang asal FL1 adalah dah negatif 2. Oh, dah negatif 2? Ya. Yeah. Dah negatif 2. Asal dah memang negatif 2. So dah cukup lah. Tapi kalau korang tukar chamber kit tu boleh lagi. Sufi gunakan original FL5 spoiler. Dia diffuser ni Sufi spray hitam lah, gloss black. Exhaust Sufi gunakan original spoon juga, spoon N1 depan sampai belakang. Yang depan downpipe kita gunakan Max Racing. Okey. Ilmu juga untuk semua, terutamanya player-player FL1. Kalau korang nak buat exhaust, belakang ni ada dummy cover, betul? Yang warna chrome tu. Dummy cover tu korang kena buka baru boleh buat exhaust. So bila dah buka cover tu, dia akan nampak kosong sikit, kurang cantik. Kalau korang gunakan original spoon exhaust, dia akan datang sekali dengan cover. So kalau untuk spoon ni, saiz dia 2 inci lebih. So depan Max Racing 2 inci lebih sampai ke belakang. Latest dyno 235 horsepower 235 daripada asal 172. Torque 305 torque tak silap. Itu adalah safe mode. Boleh tinggi lagi horsepower. Tapi janganlah, sayanglah CVT anda. Kereta CVT, apa paling penting untuk set up performance? Cooling system. Cooling system very important. Jadi kereta Sufi sendiri, Sufi utamakan cooling system. Kita mulakan dengan CVT cooler. Sufi ada install CVT cooler. Kemudian minyak Sufi gunakan yang high quality, for sure AMS oil 100% synthetic. Charge pipe, PRL, set dia sekali dengan intercooler. Turbo inlet PRL, high volume intake PRL, aluminium coolant tank yang asal plastik. Apa perbezaan dia tu kalau orang kata dah tukar tu? Ada rasa tak? Dah terbukti di Lintas Sepang hari tu untuk siapa yang hadir event Honda Nation. CVT Celsius, info juga untuk semua. CVT Celsius kalau lebih 130 all the way, sangat tak elok untuk CVT korang. 130 ke bawah, better. So kereta ni dapat 3 lap baru naik sampai 120 sahaja. Strut bar kita gunakan Tanabe original Japan. Gunakan spoon radiator cap. Thermostat pun kita gunakan spoon. Spark plug Sufi dah tukar NGK Ruthenium. Engine oil cap PRL. Tak banyak itu saja. Yang penting cooling system jaga. Sayangilah CVT anda. Untuk dalam ni, paling penting kalau kereta korang dah buat cooling system dengan baik, macam mana kita nak baca cooling system tu? Contoh CVT temperature, water temperature, korang kena install OBD meter. Contoh Sufi gunakan CAG dari Thailand. Ini water temperature, ini gear temperature. Ini bukti tengok. Walaupun gearbox panas 67 Celsius. Ini baru on. Tire pressure TPMS TPMS, Michelin. Dashcam depan belakang tu penting tu. Interface dia semua dalam bahasa Jepun ni. Ya, interface dalam bahasa Jepun. Ilmu juga untuk semua. FL1 masuk Malaysia dia ada 2 spek. EX yang full spec, LX yang low spec. EX dia akan bagi sekali dengan boost. Speaker boost. Apa lagi abang punya next project untuk kereta ni? Rancangnya untuk tukar warna. Jika ada rezeki lebih, insya-Allah turbo kita akan tukar hybrid turbo. Kita akan install Hondata untuk dapatkan lebih horsepower. Andai kata kalau ada orang yang tengok video ni, dia berminat nak beli kereta abang ni, berapa harga abang berani buka? Sufi nak lepaskan dengan harga 175k without plate number. Jika tiada pemberani, kita teruskan main FL1. Kita tak akan buka satu pun barang, kita akan bagi sekali. Warranty Sufi bagi sekali, under bengkel Sufi. Warranty Sufi bagi 3 bulan. Kita nak abang belanja bunyi sikit boleh? Alright.